Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Kerila hari ni kan. Kita makan aja. Video makan. Sebab hari ni Kak Nur nak kongsi dengan kawan video kek yang viral tu. Kalau nama kek ni kalau dia terbalik kan, dia kata kek oren terbalik. Macam itulah. Kalau ikut bahasa asalnya, resipi asalnya, kek oren upside down. Ini dia. Tak nampak kan kawan ni? Tak nampak. Alah. Okey, ni. Jauh sangat dengan kawan, kejap ya. Kak Nur angkat sikit lah. Di sebelah pondok ni sebab yang lain semua panas. Jadi kita yang tak panas saja. Okey, kek ni macam biasalah. Kak Nur baru nak cuba kawan-kawan. Tapi kek ni Kak Nur suka. Dia moist tau. Nampak tak? Bismillah. Dia lembut. Nampak? Dia lembut. Cuma kawan-kawan apa? Kalau nak manis lagi tambahlah Kak Nur gula. Yang ini pun rasanya dah manis bagi Kak Nur. Sebab dia ada dia ada sira. Kita letak sira atas ni juga kan. Oren ni orang kata kalau kulit dia ni pahit kan. Sebab dia dah balance, kita dah masak dengan sira, dengan gula. Kita memang boleh makan dia punya limau ni. Kak Nur pilih sangkik yang besar tu. Cuma warna kek Kak Nur ni tak berapa cantik sebab salah pilih oren, warna oren. Kalau ikutkan dia warna kuning tu lebih sesuai. Kuning tu Kak Nur satu potong. Okey. Abaikan pondok ni. Tapi pondok ni menyelamatkan Kak Nur sebab tak panas. Kak Nur memang suka kek yang berunsurkan buah macam mangga, pandan. Kalau kek span ke, kek apa ke Kak Nur tak apa-apa. Yang macam ni boleh. Tak tahulah kalau kita buat kek span upside down pisang kan. Mesti sedap juga. Sesekali bolehlah kawan-kawan. Memang sedap. Dia punya tu bau oren, kita ada sangkuik punya rasa. Lepas tu kulit limau yang kat luar. Bukan yang putih tau. Putih tu kita parut tak boleh usik. Sebab itu pahit. Tak mampu Kak Nur nak habiskan kawan-kawan. Sikit lagi. Cuma cara dia tu sebenarnya senang saja. Kita cuma masakkan sang limau ke sangkuik tu dengan gula. Gula tu kita ambil dalam satu cawan ke gula perang guna gula perang. Masak satu cawan gula tu setengah cawan ataupun air sikit je. Masak tu dia jadi caramel tu, letak oren kita. Masak dalam 2-3 minit. Bila oren tu dah meresap sira tu, angkat toskan. Tapi sira dia tu, dia punya sira tu jangan buang. Sebab kita nak sapu lagi nanti. Kawan-kawan, sangat sedap. Wangi. Sedap. Kak Nur suka dia punya oren yang kat atas ni. Sebab oren kat atas ni, dia apa kan, masam-masam manis gitu kan. Kawan-kawan boleh cuba.
resepi untuk kek ni tunggu macam biasa petang ni, ya. Sekejap lagi lah. Okey. Dah nak habis juga kawan-kawan. Sebab Kak Nur buat tak manis sangat. Tapi ini pun terasa manis bagi Kak Nur lah. Kalau ikutkan satu cawan tu manis kan kawan. Nanti kalau Kak Nur cuba lagi, buat lagi, Kak Nur akan tukar dia punya color tu. Dan Kak Nur kurangkan manis ni. Kurangkan lagi. Tapi kan kawan suka manis boleh tambah. Alhamdulillah habis juga. Kawan-kawan boleh cuba. Tunggu nanti resepinya di channel Nuraini Carey 72. Kek limau terbalik ataupun kek oren sangkuit upside down. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.